Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Dengan rendah hati, saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Muhammad Hazim Qaim bin Muhammad Faizal dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kubah Bemban dengan kod sekolah DEA 3428. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah melancarkan rancangan pembelajaran Malaysia RPM bermula tahun 2026 sehingga tahun 2035. Ia menekankan 5 ciri murid sejahtera. Ciri pertama, murid sejahtera. Beradab. Beradab merupakan bertingkah laku baik dan bertanggungjawab atas semua tindakan. Mari kita pergi ke ciri kedua. Ciri yang kedua, berilmu. Berilmu dapat menunjukkan bahawa pelajar sentiasa menambah ilmu, tidak kira dalam bidang akademik ataupun bukan akademik. Hal ini dapat meningkatkan pemikiran secara kritis dan kreatif. Ciri yang ketiga, berkemahiran. Murid yang berkemahiran dapat menyelesaikan masalah yang kompleks menggunakan cara produktif dan inovatif. Mari saya terangkan tentang ciri yang keempat. Yang keempat ialah berdaya tahan. Berdaya tahan bermaksud tabah dan tidak berputus asa apabila menghadapi berbagai tekanan dan cabaran. Ciri yang kelima, berkeyakinan. Berkeyakinan bermaksud mempercayai potensi diri, berani mencuba dan berani bersarap untuk diri sendiri. Sebagai konklusinya, persekitaran sekolah akan menjadi lebih harmoni, pembelajaran akan jadi lebih berkesan dan kita akan bersiap sedia untuk memimpin negara pada masa hadapan. Sekian daripada saya. Terima kasih.